Assalamualaikum. Apa khabar seorang? Welcome back to channel Abu Nafat. Yang dah subscribe, thank you. Dari Muki. Yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe. Jangan lupa follow Menari TikTok. Ina doakan moga semua yang support dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan setiap hari. Let's go. Tengok Abu Nafat. Okey geng, hari ni hari Khamis. Biasa hari Khamis pagi nak akan cedok pandas sekejap. Dan biasalah nak jalan start now. Nak jalan start now je. Cuma sekarang masalah hari ni, dari rumah start now Mount Austin. Nak tak nak jadual Mount Austin. Nak cari jadual Johor ni. Jadi nak kena gerak lah. Sampai map ni bertukar jadi Johor. Buat masa sekarang dia masih map Austin lagi. Biasanya kalau nak cari Johor ni, gerak sikit kat Latif. Kalau dia banyak dia dah bertukar dah jadi Johor. Tapi ni Una dah sampai Lakin, tak tukar-tukar lagi ni. Jadi Una kena pergi sampai kat Garisan Sempadan. Garisan Sempadan ni ada dekat KTJ Puteri ni. Biasa Una sampai sana je dia terus tukar Johor. Tengoklah jadi dia tukar ke tak tukar. Nak kena tengok. Nak sampai dah ni. Wah, masa ni masih belum. Dekat sini lah area sempadan dia. Patutnya dah terputus dah ni. Belum putus lagi ni. Masih Mount Austin lagi. Kuat betul tarikan Mount Austin ni. Okey, dah tukar dah. Dia memang kat sini lah. Sampai kat bus stop ni. Terus tukar. Kalau kat sini lah tempat Una selfie. Okey. Dah tukar Johor dah. Tak selfie, helmet kena buka, spek kena buka. Kalau tak buka spek, tak buka helmet, dia susah nak detect ke kanan ni ke kiri tu. Maklumlah kalau nak start online panda ni leceh sikit. Nak kena berzikir sikit. Ke kanan ke kiri kepala. Nak kena senyum. Okey. Oh, lupa pula spek tak buka lagi. Alright. Dia cakap wrong direction pula. Betul lah kiri. Okay dah. Kita tengok ada job terus masuk tak. Okay, start now ni biasalah dalam masa 1 jam. Kalau order ada, dia sambung. Kat sini tengok macam banyak merahnya. Dah masuk dah. McD Terminal. Wow, terus. Dahsyat ya. Ini sidai lah ni. McD Terminal sampai triple. Ini confirm sidai ni. Ni item 2. Ni item 1. Yang ni item 3. 2, 4, 3, 7. Okay. Let's go. Dah ya ni sampai triple kan. Dah pergi ke McD Lakin gang. McD Terminal Lakin. Ada senang lah parking ni. Dah susah lah parking kat sini. Dulu ada lah guard jaga. Yang bukan rider tak boleh parking situ. Sekarang ni dia macam tak kisah je. Bagi je. Ada bag ke tak ada bag tu semua boleh parking sini. Tengok ni. Mana ada bag rider semuanya. Tinggal seorang je. Air ada space. Welcome to Taxi Terminal Johor Bahru. The terminal Queen Street.
in Singapore. Come to taxi counter. If you have any questions, Umbang pula. thank you. Bawa plastik. Tiga ni tak sidai. Alhamdulillah kalau tak sidai. Syukur sangat. Attention bawah passenger Mayang Sari Express. Mayang Sari Express destination to Muar. Muar, please want to the platform immediately. B30 private platform Surya Express. Tanda ada. Nombor dia 04 OJ 10 CQ PFLF. Betul. Okay, terima kasih. Bila kat 1, 3, 3. 1, 2, 3. Thank you. Masuk lagi weh. Masuk lagi. Masuk lagi lah. Masuk. Lepas dia. Dia narik kawan-kawan. Masuk dulu. Memang. Dia narik. Ni loh. Nombor apa? Weh, dia naik mana weh? Saya 1, 3, 4. Oh, saya. Okay, Alhamdulillah. Jackpot. Dapat triple siap. Okay. Biasalah order campur-campur ni. Pagi-pagi dah ada cash ni. Nah, pagi cash tak banyak ni. Harap-harap ada QR lah. Welcome to Taxi Terminal Johor Bahru. To Terminal Queen Street in Singapore. Please come to taxi counter. If you have any questions, thank you. Tengok dah. Kalau tak ada plastik, lagi teruk rasanya. Ada plastik pun terbelit-belit ni. Kenapa nak kalau letak atas putih ni? Dia kena tumbang je. Welcome to Taxi Terminal Johor Bahru. To Terminal Queen Street in Singapore. Dah yang melambatkan. Taxi counter. If you have any questions, Vendor packaging tak bagi kerjasama, lambat lah. Okay, let's go hantar. Dah sampai. Oh, cash. Tak dapat dihubungi pula. Aduh, pagi-pagi takkan dah scam order pula. Tu tempat lain pula. Baik keluar. Risau dah ni.
0101. RM29.40. Saya tak ada tukar. Ada QR tak? QR. Saya tak ada tukar. Saya ada RM10 je. Ni RM29.45 ni. Boleh akan bagi saya 10. Apa boleh dalam kalas? Ada 10 ni ha. Tak. Tak ada ni je cash pagi ni. Tak apa, RM10 je tak apa. Okey. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Sama. Boleh je balance bagi QR. Saya boleh QR balance. Tak apa, kami. Okey, terima kasih. Geng, kita doakan adik ni semoga murah rezeki selalu, geng. Susah nak jumpa customer macam ni. Sebab Una memang tak cukup duit nak bagi dia. Dia bagi je duit dia tanpa Una bagi balance yang mencukupi. Patutnya kena bagi balance dalam belah-belah gitu. Okay. Next station. Mana pula? Epson. Kedai sini nak pergi Epson pula. Let's go. Hai, ni tak aktif kan? Ya, Alhamdulillah. Harap-harap yang air panas ni lah yang absent. Malah nak bawa air panas ni lama-lama. Okay, nombor dia. Yang kosong-kosong. Okay, yang air panas. Alhamdulillah, air panas boleh pergi dah. Okay. Nanti letak saja kat gan. Saya dah bagi tahu dah. Okey, saya dah letak. Okey. Yang tadi tu nak hantar mesej kat dia. Yang ni untuk masuk dalam apps. Tak apa yang dalam caption lah. Nah. Okay, next. Aman Lakin. Patah balik Lakin. Tengok. Kena standby lesen. Takut kadang-kadang minta. Kadang tak minta. Tengok mood guard tu. Okay, patah balik Lakin, geng. Satu air je lagi. Let's go. Apa? Satu. Okay, dah sampai.
Halo, Assalamualaikum. Dah sampai Food Panda? Okey, boleh. Okey, sama. Okey, siap. Tengok ada order masuk tak. Ada. Kenangan kopi Satu Topika daripada sini. Hantar permai kempas. Apa? Ni ranjau namanya. Pukul 9 kena ke sana pula Satu Topika daripada Lakin. Tak ingat lah kenangan kopi dia kat mana. Okay, go. Okay, dah sampai Satu Topika. Panas. Panas. Telefon light tu Benja. Abang nak tunggu. Masuk dalam keluar balik. Aduh, dia dalam. Telefon light tu baru je Benja. Nak kena ambil 5 air ni. Tak tahulah dah siap sebelum. Okey, dah nampak dah mana kenangan kopi ni. Harap-harap kereta ni parking lama lah. Sebab Una pun takut Una parking lama ni kalau dia tak siapkan air tu. Kalau ikutkan dia punya paper bag tu, kalau dah banyak air, tak muat dah nak masuk dalam beg Panda ni. Tapi nak buat macam mana? Peraturan is peraturan. Masuk vendor macam ni kena bawa tote bag. Allah. Ketat. Nombor 1757. Okey. Sekejap. A few moments later. Campur dia dah tertutup dalam ni. Muat tak muat. Paksa je. Tak muat. Okay, lama kena tunggu. Sekarang dah pukul apa? 9.30. Tak tahu nak layan lagi satu order ke tak perlu. Tapi macam kena layan. Satu order lagi lah lepas tu. Sebab pukul 10. Pukul 10 sebenarnya dah kena tukar beg ni. Tengoklah macam mana ya. Jom hantar ke hospital Permai. Masuk pintu pagar utama, belok kiri. Kemudian terus sampai jumpa laluan berbumbung. Stop situ. Ini dekat ward orang sihat ni. Fahamlah maksud Una cakap sihat tu. Dia terlalu sihat. Let's go.
Okay dah masuk dah ni. Di kawasan Hospital Permai dah ni. Hospital Keluangman dah. Hospital Keluangman ni dah naik taraf. Nak rasa nak kena stop sekarang lah. Tak stop masa dah 9.41. Tak boleh ni. Kena stop sekarang. Tekan stop delivery. So takkan masuk order lain lah atas ni. Sekejap lah kita berhenti kat sini. Dia cakap kat berbumbung ni ha. Call customer. Dapat juga. Not reachable pula dah. Sudah. Mana ni? Ni yang susah ni. Dia dah bayar lah. Asyik baik dah bayar. Letak je kan kat guard ni. Ada? Tak dapat call. Not reachable pula. Ni loading pula ni nak chat dengan dia pun loading. Okay. Ambil gambar lah dah sampai sini. Salam, saya dah sampai. Call tak dapat. Tapi blue tick ni. Alamak, jap. Saya ada alamat lagi tu. Kita ni yang patut alamat ni. Tekan stop delivering tu. So memang tak sempat dah ni. Dah 9.43. Padahal Luna tak tekan betul-betul, geng. Stop delivering tu. Hey, Naya. Okay, tengok apa jadi lepas ni. Okay? Tak tahulah dekat dalam kamera ni korang nampak ke tak. Tapi pesakit-pesakit tu ada tu kat depan tu, kat taman tu. Tengah duduk-duduk relax masing-masing. Ada yang baring, ada yang duduk. Mana pula customer ni? Dari sana. Okey. Sekejap, dah nampak dah customer-nya. Ambil gambar. Sama. Kan dah tak terima order, macam mana boleh masuk lagi ni? Aduh, mak persialan Tanjung, susah, blok Kenanga. Tak boleh ni. Jatuh lah. Best. Minggu depan. Nak tak accept lah order ni. 9.45 tak boleh sebab nak pergi ambil mak dan Lisi. Memang tak accept lah order ni. Tadi dah tekan dah, tak delivery, macam mana boleh masuk? Boleh lah. Dah tekan lah, tak delivery. Tak tekan betul tu tadi.
tekan betul tadi tu. Nak tak accept order ni? Motor jadi auto accept tak ada rasanya. Dia masih ada kat situ tu. Alah, kacau. Ke mana lah? Nak tak tekan accept ni? Dia je. Ambil lah. Tadi dah tekan dah start delivery tu. Aduh. Dah sempat lah ni. Dia tak hilang tu. Accept tu dah. Lagi tak tekan accept tu. Accept sangat ni. Cuba je accept apa jadi. Masuk order tu. Aduh, tempat dekat ni lah. Sebabnya ordernya nak kena ambil dekat Udah ni, nak kena pergi Udah. Apalah hari ni lambat sikit lah ambil paknya. Terpaksa ambil lambat. Sekarang pukul 9.52. Gedebak kan lah. Biasa dari susu settle 10.30. Tengok macam mana nak sempat ke tak sempat. Tapi settlekan 2 order ni lah. Dah santai. Harap-harap tak sedar lah. Harap-harap lah. Harapan. Tak tengok pun ordernya. Apa? Sikit ke banyak ke? Tahu ada 2 order je. Kenapa? Anda ke? Haa. Anda berapa? 52 dengan 53. Masih. Okay, siap. Terus jalan je. Lima, 3. This one. Okay. 52. This one. Okay, sekarang 954. Okay, kena hantar kat apartment ni. Duduk 5 kota ni tak payah naik, kat bawah je. Okay. Yang 5 kota ni nombor order dia 53. So 53 duduk dalam bakul je. Sekejap lagi nak kena panjat tingkat 2 pula. Tapi pergi hantar yang 5 kota ni dulu. Okay, ni masuk daripada belakang. Sebab kalau dari depan tak boleh, kena return jauh ni. Baru masuk dah dari belakang. Dia memang kena lalu kat belakang-belakang rumah orang ni. Bonggol. Dah lama tak lalu sini, tak ingat lah bonggol-bonggol tu. Ni bonggol ke dalam pula. Dia bukan bonggol yang timbul, bonggol yang tenggelam. Ini yang timbul. Mata-mata nak keluar kat sini je. Tu depan tu dah jam kenapa pula? Aduh, dia TJ pula. Sekejap lagi nak pergi sana menghadap dia TJ pula, geng. Alah, hai. Tak ada jalan lain lah tu. Mesti lalu situ jugalah tu. Aduh.
Buatlah Roblox hari lain. Hari yang nak cepat ni jugalah dia buat Roblox. Blok E. Cepat-cepat cari blok. Mana blok tu Ni blok apa ni kot. Kita lama dah tak masuk 2-5 kota ni. Dah dah sampai. Ni blok E ni. Kita terus naik atas je. Ini ikut lobinya. No, Sofia. Sekejap Okey dah. Tengok lepas ni. Nak cepat ni lah, lambat. Jerok-jerok pula. Mesti kena tahan ni. Komplit, jangan takut kan. Tak komplit lari. Okey. Terus menghantar order. Masa Una tak banyak ni. Una ada masa setengah jam untuk settlekan order dan terus lakin. Mencari blok tadi. Tingkat 2 okey lagi. Tingkat 2 tu boleh dengar lagi. Belakang ni. Cepat settle, cepat balik ke lakin sebelum 10.30. Okay. Blok pun dah ada tu. Gua naik tangga je lah. Sekejap. Tengok juga dekatnya ke arah mana. Kalau sana, dekat sana. Tangga sana. Lama. Di tengah-tengah lah. Di tengah-tengah. Tapi lagi dekat tangga yang ni. So naik yang kat sini je. Ada betul-betul ending. Okay, sekarang 10.13. Ini betul-betul pecut lah balik laki ni. Pecut memecut balik laki ni. Tak sempat nak tukar bag grab. Nanti je tukar. Okay kan, sampai di sini je video kali ni. InsyaAllah kita jumpa lagi next video. Nak doakan moga semuanya murah rezeki, dimudahkan urusan sentiasa. Assalamualaikum dan bye-bye.